Assalamualaikum and welcome back to my channel YouTube Fakta Sains TV, okay? So pada video kali ini kita akan menggosip atau sembang atau kata yang lain kita akan kita akan mengumpat hantu, okay? Okey, lawak jauh. Sebenarnya kita akan menceritakan kenapakah manusia perlu takut dengan hantu. Sedangkan kita sebagai Islam, kita hanya perlu takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukanlah hantu itu, okey? Ilahi nas tulil firdaus si ahla wala aqwa alan naril jahimi. So sebelum video ni dilanjutkan, jangan lupa tekan butang subscribe and aktif tombol loceng notification untuk mendapat video-video yang terbaru dari kami. Mungkin ramai di kalangan kita yang berasa takut dengan objek yang digelar sebagai hantu. Dan hantu sebenarnya adalah perkataan yang dikaitkan dengan benda yang mistik yang berada di luar kekuatan manusia dan wajahnya sangat mengerikan dan sangat menyeramkan dengan mata yang banyak. Bukan mata yang banyak tetapi dengan mata yang menyeramkan dan wajah dengan gigi yang sangat panjang, okay? Mentaliti berfikir inilah yang menyebabkan mentaliti manusia menjadi lemah dan corak pemikiran ini disemai kepada anak cucu mereka, iaitu seolah-olah hantu itu suatu benda yang perlu kita ditakuti kerana umpama dia akan membunuh kita. Hantu secara umumnya merujuk kepada roh yang meninggalkan badan kita kerana mati. Definisi hantu secara umumnya berbeza bagi setiap agama, peradaban dan adat istiadat. Walaupun hantu secara umumnya merujuk kepada benda yang menakutkan kita di duniawi ini, dalam banyak budaya, hantu tidak didefinisikan sebagai benda yang baik ataupun jahat. Tiada apa-apa kan? Anda jangan kata saya kantoi. Saya tak kantoi apa-apa. Jikalau anda kata saya kantoi, awas. Siap kalian. Anda ingat, jangan kata saya kantoi. Dan lagi satu, anda janganlah ulang balik video ni. Kalau saya dapati anda ulang balik video ni, awas. Saya santau anda guna sup bunjut. Okey? Kita minum dulu. Okey, kita sambung. Dan nama syaitan dirujuk kepada hantu yang jahat. Sementara itu, hantu yang baik dianggap sebagai hantu yang dapat menolong kita, iaitu dipanggil dengan nama yang berbeza-beza seperti Datuk, Ti Cukong dan lain-lain. Tetapi kebanyakan agama meminta hantu untuk menolong kita adalah dilarang. Apabila anda mendengar perkataan hantu, apakah benda yang pertama yang terlintas di pemikiran anda? Adakah mengerikan, menakutkan, wajah yang hodoh, busuk ataupun tiada akhlak? Itulah sebab mengapa hantu ini sangat kita takuti. Tetapi, bagaimanakah kita mengetahui hantu seperti itu? Mengikut analisis saya, terdapat beberapa sebab mengapakah manusia itu takut kepada hantu. Yang pertama, ajaran sejak kecil. Sekiranya anak kecil yang banyak menangis dan sukar untuk diuruskan, sebilangan besar ibu bapa akan menakutkan anak-anak itu dengan menggunakan perkataan hantu dan membuatkan anak tersebut menjadi patuh dan tidak membuat benda-benda yang itu lagi. Faham? Contohnya seperti ada anak-anak nakal, kemudian ibu bapa tersebut menakutkan anak tersebut dengan menyatakan bahawa sekiranya anda nakal, akan ada hantu makan nanti dan sebagainya. Usik ibu bapa itu dengan meninggikan suara dan menonjolkan biji mata untuk menakutkan anak tersebut. Hal ini memberikan gambaran kepada anak-anak tersebut bahawa hantu itu ialah sesuatu yang benda yang muka yang sangat menakutkan dengan apa yang anda buat kepada anak-anak anda tadi. Seperti mata yang menonjol dan wajah yang menakutkan. Sehingga anak-anak itu takut dan terus diam. Takut hantu juga turut diwarisi oleh nenek moyang kita. Kemudian, ia disokong oleh mitos yang berkembang di masyarakat seperti mitos hantu raya yang akan menculik kanak-kanak sekiranya mereka balik ke rumah lewat malam selepas azan maghrib. Tujuan sebenar cerita mitos ini untuk menakutkan anak-anak kita dan supaya mereka lebih pulang awal ke rumah sebelum pada lewat malam, okey? Ada juga mitos yang menyatakan bahawa toyol akan mencuri duit di rumah kita. Yang ketiga, filem seram.
Filem sangat memainkan peranan penting dalam perkembangan otak. Salah satunya ialah filem seram yang memberikan cadangan kepada penonton supaya takut kepada hantu dengan latar belakang memaparkan wajah hantu dengan mata yang merah, muka yang berdarah dan badan yang sangat hodoh dan tidak sesuai. Gigi taring panjang dan rambut panjang serta mengeluarkan banyak darah. Ia disusun demikian supaya memberikan sensasi yang tegang kepada penonton-penonton. Untuk apa mereka lakukannya? Jelas sekali untuk menarikkan perhatian dan memberikan banyak faedah. Sebagai seorang Muslim dan apa yang diajarkan di dalam Islam, kita mempercayai bahawa terdapat makhluk gaib seperti jin, malaikat dan sebagainya. Tetapi jika diminta untuk mempercayai bahawa kewujudan pocong, kuntilanak, hantu raya, tuyul dan sebagainya, wallahualam, hanya Allah sahaja yang maha mengetahui. So setakat ini saja video kita pada kali ini, dan sekiranya ada cadangan untuk konten-konten video yang seterusnya, anda boleh komen di bawah ini, okey? Kita akan jumpa lagi pada video yang akan datang. Bye bye.